Dalam video ini kita akan bincangkan bab technical analysis iaitu entry strategy. Sebelum itu saya nak ingatkan yang tidak ada satu teknik atau strategi yang memberi ketepatan 100%. Win rate yang ideal adalah 70%. Maksudnya dari 10 saham yang kita beli, 7 darinya adalah menghasilkan profit, manakala 3 saham lagi akan mengalami cut loss. So, untuk mencapai 70% win rate ini, kita perlu banyakkan latihan try and adjust. Latihan kita boleh buat melalui paper trade. So, ada baiknya kita mahirkan diri dahulu melalui paper trade sebelum kita terus beli saham secara real, supaya kita tak mengalami kerugian semasa membuat latihan dan juga semasa belajar ini. Okay, dalam coaching MTS ini, ada 3 teknik membeli yang saya akan share. Yang pertama, kita akan belajar teknik HHHL. Yang kedua, kita akan menggunakan teknik breakout. Yang ketiga, kita akan belajar teknik membeli di kawasan support. Untuk mahir entry strategi ini, sebelum tu kena mahirkan diri dahulu dalam bab trend, support resistance, chart pattern, CRS, breakout dan juga pullback. So, boleh lihat video-video yang sebelum ini, buat latihan, bertanya. So, dalam video yang akan datang, saya akan sentuh setiap satu daripada 3 teknik ini. So, kita jumpa dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.